Penularan kempen Tangkap Kelantan semakin berleluasa di negara ini. Kempen tersebut mendapat perhatian ramai rakyat Malaysia sejak tular di media sosial Januari lalu. Namun pihak berkuasa menegaskan tiada penglibatan dan campur tangan mereka atau sebarang operasi lain dilakukan. Kenapa kau lari? Dia tak lari, meh. Lepas tu? Dekat burung. Walau bagaimanapun, keadaan masih terkawal. Dakwaan agensi luar yang bergiat di dalam aktiviti ini sekaligus telah merekodkan penangkapan yang paling solid di seluruh negara. Kata agensi itu lagi, mereka terlibat dengan kegiatan ini tidak secara rasmi namun secara sukarela untuk mengawal keadaan masyarakat sekeliling terhadap isu berbangkit. Ada pihak yang bercakap Encik buat ni sebab satu Kelantan 100. Siapa yang cakap? I tak cakap. You yang cakap. Kiranya sekarang nak menuduh lah. Dah mulai perangai nak menuduh macam tu. Tak pasal orang lain dia tidak. Aku tak faham nate-nate ni. Wah, kacau kita ni. Kita duduk dia-dia. Dak kacau Royak dengan budak-budak kita. Cakap luar. Kita dah tak selamat dah ni. Ni pok-pok ni duk cari kita ni. Dia. Bodoh sek-sek ni. Tak perlu panik atau anxiety selagi anda bukan Kelantan. Kalau rasa diri itu Kelantan, sila bangun dan beri kerjasama yang baik. Macam payah ni. Baca. Oi, belum baca apa? Baca dah lah. Klinik bau rokok. Baca. Klinik bau rokok. Benda ni. Baca. Klinik bau keropok. Klinik bau keropok. Baca. Klinik bau keropok. Klinik bau keropok. Baca. Kenapa nak kena baca pula? Baca dah lah. Payah betul lah tak percaya kat orang ni. Baca. Klinik bau kepuk. Bapa kalau kita ni kita tak salah kita orang sini kita lahir sealai, kita buat kerja kat kajar Rahim, ni. Sayang. Seorang yang ni lah. Bapa buat kita gini ha? Kita sepatutnya tak baloh gini Kita sepatutnya bersatu padu nu Amerika sana nak kita gini Amerika nak kita baloh gini Amerika tolong Amerika. Okey. Tak mau try? Tengok dah tahu lah. Apa relih? Hantar macam mana? Tu, healing. Ni? Itulah Oh ya Oh. Tak, aku nak juga. Serius lah. Takkan tak tahu. Jadi style dia. Okay. Okey.
Apa yang baru? Device latest, Kelantan detected. Hai, macam tu slide. Okey. Sikit je. On. Tak lawa dekat siapa-siapa. Kalau dia Kelantan, dia akan bagi reaction. Ingat, kalau dos lebih, yang bukan Kelantan pun akan bagi reaction. Boleh cuba. Okey? Mana Kelantan? Sak. Kelantan aku tahu. Saya cuba tanya lah, mana mereka? Mana aku tahu. Mereka gerak habis lah, lari belah sana dia. Kat sini tinggal laksa, rojok, ayam balang, cendol. Selamat datang ke Pulau Dessert. Abang nak order apa? Hai, dah lagi review. Mereka lari ke mana? Nampak ni? Oh, game tadi ni. Ya lah. Aku gerak tu, lari belah sana. Oh, tak boleh macam tu. Patutnya hantahan dia dulu, tanya. Oh, abang pun kat sini ada. Ingat kau laksa semua ni. Maang. Sebab lah ni, kita duk cari Kelantan lah ni. Saya Kelantan. Masalah sini ada tinggal laksa, rojok, Saya tahu, ayam balang. Saya tahu berapa duit tu. Selamat datang ke Pulau Dessert bang. Nak order apa? Kena game macam tu je. Apa yang bagi maklumat macam ni? Tempat macam ni? Aku tanya. Jawab. Lah. Sekarang ni cari apa yang ada dalam ni. Hello. Koyok kau demo. Marah kenapa? Jangan marah dulu. Ada hak lagi besar boleh koyok. Betul eh? Ada orang nak cakap kamu, entah. You, tolong you dia orang culik I lah dah tak faham bahasa. I tak cakap, you yang cakap. Kau duk kecek, mu yang kecek. Tapi kenapa you duk menangkap Kelantan? Oh, kiranya betul lah. Memang selama ni you suka dekat perempuan Kelantan kan? Inilah rupanya perangai kau. Oh. Mu mari tempat aku hantar. Mari sore, saya mu hak lain tinggal kat rumah. Deh. Jumpa mula. Nampak aku tak? Eyes on you. Copy that. Hello. Game. Teresa. Game. Okay, Pak Teresa. Mudah Jonathan ni. Ingat tak susah. Oh, berat deh. Terlalu budu kau ngapa tak budu kali mu ni?
Tak buka molek Oh, bangun dah nate tu. Ni dia muka dia hak kedai ber tu. Tengok DP-DP tak sama macam Tubik TV ke? Ke? Nate. Mu cari salah ni dengan orang ni. Saya bodoh ke abang bodoh? Yes. Mu nak tunjuk kedai ber? Mari. Muka tadi dia dah. Mari. Mugi. Pergi ya kau nate tu tunggu aku kau pergi. Mari nate. Oh, kuat juga ni loh. Debemu. Tapi mu silap. Baru tahu Nate ni. Mulawan salah orang Nate. Mari. Lawan apa dah lawan. 10, 9 nak pergi klinik. Stok budu dah masuk. Stok budu. Masuk dah. Tengok lagi stok budu kita. Oh, stok budu dah masuk. Tak kata stok. Oh, bangun dah Nate ni. Oh, nak lawan lah. Kata stok budu masuk atau mau haji pun. Yo. Kaki gauk jalan payah. Kita ni gauk. Apa kau nak? Nak luar pasal kecewa aku kamu. Mu dengar aku nak oyak. Beres ni? Lepaskan saya tak cakap yang cakap dulu. Tu. You. Dia ni sebenarnya baiklah you. You yang jahat. You menangkap Kelantan. Ke memang betul you ada scanner Kelantan? Itu yang menangkap sangat kan? Malah layan baik mancing lah lagi karan. Mau ikut aku bentar boleh? Boleh deh. Beres tak? Apa kau nak dari aku? Tu. Mu tengok. Aku suka Pak Mu ni. Sebab asal cat Pak aku. Siapa mu mari yang kerja mu. Bapa semua orang masuk di mu. Benci sangat set aku sampai itu. Set kami macam set mu. Set kami pun hidup. Set kami ada keluarga. Kami ada hati bahasa nak jaga. Bapa kena hina sangat set kami. Set kami ada hak berniaga. Hak berjaya berlakon jadi usahawan banyak dah. Hak jadi pelakon pun banyak. Kalau TV comel-comel berlakon. Tak kira kerja apa pun. Banyak jadi manusia. Mu kena ingat, kita sepatutnya bersatu teguh. Bukan berbaloi lagu ni. Mu tak kira lah mu Kelantan ke, Ganu ke, Kedah ke, Sabah ke, Shah Alam ke, KL ke. Kita serumah. Kalau kita balas lagu ni, kita yang rugi. Orang luar, Amerika sana tu. Dia yang untung. Set dia nak sangat kita balas lagu ni. Sudah-sudahlah. Mu kena ingat. Mu tu Kedah je. Merah aku, merah mu. Sama-sama merah. Lepas orang benci negeri aku. No dua orang Malaysia negeri mu. Lagi pun negeri mu negeri aku. Sama-sama hijau. Jangan main politik dalam movie ni. Tak larat dah keluar duit banyak. Oh. Sorry.
Jadi aku nak mau beti lah. Buat benda semua ni. Tak saya balas dah. Buat apa tu nak balas? Well. Seems like the job is done. Nice to work with you, Mr. Mizam. Now we got the boss. Bring him on. Kalau kita balas lagu ni, kita yang rugi. Orang luar, Amerika sana tu. Dia yang untung. Amerika sana nak kita gini beh. Amerika nak kita balas gini beh. Amerika beh tolong. Okey. Macam mana kau tahu kat sini? Aku macam tracker kan. Tapi tim tracker semua dah tumbang. Alert bro. Ni, lagi satu Jom. Tak payah aja. Kenapa? Dia orang sama yang macam kita. Han cakap boy. Han nak basuh kau ni boy. Boy Im. Han ingat balik apa misi kita? Aku tak kau. Aku nak ambil tak? Mu kena ingat, kita sepatutnya bersatu teguh. Bukan membalik Kita lagu ni. sepatutnya tak balas gini beh. Kita sepatutnya bersatu padu. Amerika nak kita balas gini beh. Kalau kita balas lagu ni, kita yang rugi. Ombak takkan kuat tanpa angin. Angin takkan bertiup tanpa arah. Dan arah membawa lautan menjadi ombak di tepi pantai. Kita berbeza bukan untuk berpisah, tetapi untuk saling melengkapi. Kerana bersama ialah kunci kekuatan kita.
Sini dengan sini kita kena ambil pok dia. Tapi I rasa Mu nak tunjuk kedai band atas. Oh, macam tu bang. Mu nak buat kedai band. Mari ya game. Kali dia. Mari. Sorry, salah. Kau dah buat muka daripada pagi buat kerja apa? Pukul tadi dia. Nate salah orang budak ni. Mari. Oh, dah kau. Nate mu pergi. Oh, bodoh Nate dia. abang bodoh ke saya bodoh? Saya bodoh ke abang bodoh ke? Abang bodoh saya bodoh? Dapat skrin. Tambah. Habis dah. Okey. Habis deh. Bangun. Dah kali aku nak dah beres tu. Baik. Tak ada. Tak ada, Dek okey. wah lah. Sorry. Nate mu Sorry. nak marah mu wasri. Okey. Kira leh. Melayu sama Melayu takkan nak bala. Patutnya kita kena jaga sama jaga. Rasa tak ada skrip tu kan? Tapi okey. Action. Ni satu. Jom. Jangan. Tak payah jangan. Keren. Mana pusing kita.